Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Abdul Aziz. Saya akan membentangkan tentang kajian saya yang bertajuk Analisis Keperluan Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Multimedia dalam Pengajaran Bacaan Awal Prasekolah. Terlebih dahulu, kita faham dulu konsep kemahiran bacaan awal, iaitu keupayaan mengenal huruf, bunyi, mengeja perkataan, memahami makna, mengenal buku serta terlibat dalam aktiviti berkaitan buku. Dengan menguasai kemahiran bacaan awal di prasekolah sangat penting dalam membantu murid lebih bersedia untuk belajar dengan lebih baik di peringkat sekolah rendah. Selain itu, memiliki kemahiran membaca yang baik, biasanya murid akan lebih cemerlang dalam akademik. Seterusnya, kita faham pula tentang bahan bantu mengajar multimedia ataupun BBM multimedia, iaitu penggunaan pelbagai bentuk media digital seperti teks, gambar, audio dan animasi yang digabungkan untuk menyampaikan maklumat dan memudahkan proses pengajaran guru di dalam kelas. Dengan menggunakan BBM multimedia, proses pengajaran menjadi lebih interaktif, mencipta persekitaran yang lebih menarik. Selain itu, murid akan terlibat secara aktif kerana seronok, meningkatkan motivasi murid, membantu murid memahami dan mengingati maklumat dengan baik apabila dia melihat gambar dan audio yang digabungkan dalam pengajaran. Kajian lepas menjelaskan bahawa guru prasekolah kreatif dalam menggunakan BBM dalam pengajaran kemahiran bacaan awal di prasekolah, namun kebanyakannya menggunakan BBM tradisional seperti kad bacaan. Terdapat juga pelbagai cabaran yang guru prasekolah hadapi sehingga menyukarkan guru prasekolah melaksanakan pengajaran menggunakan BBM multimedia. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti keperluan terhadap membangunkan BBM berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran kemahiran bacaan awal. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, reka bentuk tinjauan dengan memberi soal selidik berbentuk soalan pelbagai jawapan MCQ dan satu soalan terbuka. Kajian ini menggunakan persempelan bertujuan di mana 46 daripada 50 orang guru prasekolah KPM dan tadika swasta yang mengajar kemahiran membaca sahaja di daerah Kuala Pilah yang dipilih. Kemudian, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif secara peratusan menggunakan SPSS 29. Soal selidik dibahagikan kepada 3 aspek dalam menganalisis keperluan pembinaan BBM multimedia, adaptasi daripada model Hutchinson and Waters 1987. 3 aspek tersebut adalah: yang pertama, kekurangan dalam penggunaan BBM multimedia, iaitu ada 1 soalan dan 7 pilihan jawapan di mana sampel boleh memilih mana-mana jawapan yang berkaitan dengan mereka. Aspek yang kedua adalah keperluan dalam menggunakan BBM multimedia dan aspek yang ketiga adalah keinginan dalam menggunakan BBM multimedia. Aspek yang ketiga menggunakan 1 soalan terbuka di mana triangulasi data yang diperolehi dapat meningkatkan pengesahan dapatan. Soal selidik ini diedarkan dalam bentuk Google Form, kemudian dikongsikan kepada sampel melalui WhatsApp. Dapatan dalam kekurangan pembinaan BBM multimedia mendapati berasnya tertinggi adalah guru tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menghasilkan BBM. Kemudian, guru tidak mahir menghasilkan BBM multimedia secara inovatif. Dan yang ketiga tertinggi adalah guru tidak mendapat latihan yang mencukupi dalam mencipta BBM multimedia.
Dari aspek keperluan pembinaan BBM multimedia, didapati guru memerlukan BBM yang interaktif dan menyeronokkan yang merupakan peratusan tertinggi. Peratusan kedua tertinggi adalah guru memerlukan BBM teknologi multimedia. Dan peratusan yang ketiga adalah guru memerlukan BBM multimedia yang menggabungkan gaya pengajaran pembelajaran murid. Guru juga memerlukan akses kepada peralatan digital dan teknologi yang stabil di sekolah. Dapatan ketiga yang diperolehi dari keinginan pembinaan BBM multimedia, guru mencadangkan supaya BBM multimedia mengikut arus zaman terkini dan KPM perlu menyediakan bahan tersebut, itu adalah lebih baik. Seterusnya, perbanyakkan BBM yang berbentuk teknologi yang memerlukan kanak-kanak akses sendiri dengan bimbingan guru dan memberi latihan kepada guru-guru dalam membina bahan bantu mengajar. Daripada dapatan tersebut, didapati dalam kekurangan pembinaan bahan bantu mengajar, guru menghadapi kekangan masa kerana dengan pelbagai tugasan dan kerja, guru juga tidak mahir dan tidak dapat latihan yang secukupnya dalam pembinaan BBM multimedia. Seterusnya, guru memerlukan BBM interaktif, BBM multimedia dan akses teknologi yang stabil dalam melaksanakan pembinaan bahan bantu mengajar. Dan akhir sekali kita dapat lihat apa yang guru inginkan adalah BBM yang relevan dengan perkembangan teknologi terkini dan mengharapkan supaya KPM menyediakan serta memperbanyakkan BBM multimedia yang sesuai dengan tema dan keperluan murid serta memberi latihan kepada guru dalam membangunkan pembangunan BBM multimedia. Jadi dapat disimpulkan daripada dapatan kajian, terdapat keperluan untuk membina BBM multimedia yang berkualiti dan relevan bagi memenuhi keperluan PDP di peringkat prasekolah. Guru juga memerlukan sokongan dari pelbagai aspek, termasuklah disediakan BBM multimedia yang sesuai dengan keperluan murid dan tema, mendapat kemudahan infrastruktur digital yang stabil, dan mendapat latihan khusus dalam menghasilkan BBM secara berkesan. Oleh itu, kajian ini menyumbang kepada kefahaman yang jelas tentang kekurangan, keperluan dan kehendak guru prasekolah terhadap BBM berasaskan teknologi media dan membantu pihak pentadbir dan KPM untuk merancang intervensinya lebih proaktif, efektif dalam menyokong integrasi teknologi PDP di prasekolah. Akhir sekali, pekaji mencadangkan supaya menjalankan kajian lanjutan dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan menjalankan kajian yang menggabungkan pendekatan kualitatif agar hasil kajian lebih komprehensif dan mampu memberi gambaran yang lebih mendalam tentang isu yang dikaji. Itu saja untuk pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih diucapkan. Assalamualaikum.